Dengar baik-baik, kita pergi dengar majlis ilmu, dengar akidah, kita belajar iman, belajar tentang sifat 20. Tak okey, tauhid salah sekalipun, kan kita kafir. Kita Islam dah. Dah apa kita pergi belajar pula bab akidah supaya Islam kita itu selamat sampai pada kita bertemu dengan Allah. Sebab Islam itu barang dia boleh jadi tak selamat, barang kurniaan saja, barang pinjaman. Ada orang Islam pagi, petangnya tidak. Ada orang Islam muda, tuanya tidak. Dalil tengok ni dalam media sosial, ramai mana jadi sesat. Hak pertikaikan ayat Quran, pertikaikan Allah, pertikai mengaji dengan Nabi, mengaji dengan hadis dan sebagainya. Dilahirkan Islam cukup kepala, tahnik, adang tinggal kanan, qomat tinggal kiri. Lepas tu kita belajar akidah supaya Islam kita ini tahan, selamat, tidak punah, tidak rosak. Bukan kita belajar nak jadi orang Islam. Kita Islam dah. Kita dilahirkan ibu bapa yang Islam. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua bayi lahir dalam keadaan suci, tidak berdosa. Jadi kita belajar akidah supaya tidak kacau, tidak rosak sampai hari kita bertemu dengan Allah, akidah kita molek.